Bersama dengan Borak Sini dan hari Jumaat yang mulia ini kita akan penuhkan pengisian kita dengan inspirasi sini. Silakan Datuk Wira. Ya, Faizal, tetamu kita yang pertama, beliau bukan saja seorang doktor dan pempengaruh kesihatan, tetapi beliau juga adalah seorang pejuang yang pernah melalui detik nyawa di hujung tanduk. Tanpa membuang masa, jom saya persilakan. Siapa lagi kalau bukan pengasas rangkaian klinik Him Wellness, Dr. Ahmad Samhan. Terima kasih. Dr. Ahmad selalu bagi tip juga dekat sosial media. Selalu kita boleh kenal dia. Dia selalu bagi konten sharing kan. So daripada seorang pesakit doktor ni salah seorang anak murid saya. Jadi tapi ramai orang tak tahu tentang detik-detik yang menguji keadaan dia atau kesihatan dia. 7 tahun dulu doktor pernah diuji kan dengan penyakit ameloblastoma. Nak tahu apa tu kejap lagi. Dan apa yang berlaku ketika detik cemas tu dan bagaimana ujian tu membuka jalan untuk doktor mencipta nama dalam dunia kesihatan hari ini. Silakan. Okey, terima kasih banyak pada Profesor Datuk Wira Azizan dan juga FBI dan juga jemputan pada Borak Sini punya program. So, ameloblastoma ni adalah merupakan benign tumor, merupakan ketumbuhan tulang rahang. Jadi pada 2016, lebih kurang 7 tahun lepas, dia adalah merupakan momen di mana saya merasakan bahawa ingatkan macam tumbuh gigi bongsu, tetapi selepas dibuat pemeriksaan rupanya ada ketumbuhan. Dan membuatkan doktor telah decide untuk buat pembedahan dan buang separuh daripada tulang rahang saya di sebelah kiri. Menyebabkan saya tidak ada lagi tulang rahang di sebelah kiri dan digantikan dengan tulang betis. Dan bila begitu, antara momen yang saya tak boleh lupa adalah saya tidak boleh untuk makan seperti biasa, bernafas seperti biasa sebab saya memerlukan tiub pernafasan dekat leher dan juga makan melalui tiub pemakanan, susu sahaja dan tidak boleh berjalan sebab tulang kaki saya diambil. Berapa lama masa tu? Perlu macam tu? Lebih kurang dalam 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih. Tak dapat nak digambarkan keadaan masa tu, memang payah sangat-sangat susah nak berjalan tak boleh, nak pergi toilet tak boleh. Bagaimana ujian tu membuka jalan untuk jadi seseorang yang dalam dunia kesihatan hari ini? Bangkit semula tu kan. Mencipta nama. Sebab saya baru habis belajar dekat Mesir, kemudian ujian itu datang sebelum saya jadi doktor. Okey. Jadi bila begitu, dia adalah menjadikan saya ni seorang doktor sebab saya dah rasa feel macam mana jadi seorang pesakit. Dan dapat merasai macam mana masukkan tiub makan melalui hidung, bernafas bukan melalui mulut dan hidung yang macam biasa. Melalui sendiri proses pesakit ni? Melalui proses sebagai seorang pesakit. Jadi lepas tu macam mana decide untuk menubuhkan Him Wellness ni? Antara momen yang saya sangat tak boleh lupa adalah pada ketika satu malam saya tak boleh untuk bernafas sebab saya punya tiub dah tersumbat dengan kahak. Dan pada waktu itu memang saya dah sampai level tak boleh bernafas sebab saya tak boleh bercakap sebab tiub berada di bawah vocal cord. Jadi saya goncang katil, tak ada orang dengar. Jadi at that moment memang saya minta pada Allah, ya Allah, jika kau nak panjangkan umur aku, jadikanlah aku orang yang bermanfaat, tapi jika inilah waktunya sampai dah masa, ambillah aku dengan pengakhiran yang sebaik-baik pengakhiran. Masa tu belum doktor lagi? Belum doktor lagi. Baik. Dan tiba-tiba nurse datang dan juga sedut kahak dan saya boleh bernafas balik. Sehinggalah pada waktu itu saya berjanji pada Allah, ya Allah, jika inilah yang telah kau tetapkan, jadikanlah aku orang yang bermanfaat kepada masyarakat, jadilah aku seorang doktor. Maksudnya momen pada waktu tu, momen tu adalah momen yang boleh hidup atau tidak kan? Ya, betul. Kritikal kan? 50-50. Sangat kritikal. 50-50. Memang tak boleh bernafas langsung dalam masa tu. Doktor pernah ada satu momen yang pernah dibuang daripada universiti. Betul. Oh, ini orang tak tahu ni. Tapi pergi Mesir dan balik jadi doktor? Sebab tu dah second university. Itu dah second universiti. Subhanallah. Okey. Sebelum tu dibuang. Dibuang Dan universiti. pernah kecewakan mak lah. Betul. Kan? Apa boleh tak share pengalaman tu dan bagaimana value doa ibu ni impacted doktor? Sangat dahsyat sebabnya pada waktu itu saya dah masuk dekat USM tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Dia total adalah 5 tahun. Pada tahun 3 itu saya telah fail dalam exam dan kemudian universiti telah decide bahawa kamu boleh ulang untuk setahun lagi. Ulang sekali lagi, saya still fail. Dan di Malaysia ni dia punya peraturan dia, kalau dah fail dalam kos medik,
you tidak boleh ambil kos medik balik lagi. Okey. So you kena ditendang universiti. At that moment, bila berlaku macam tu, saya ni dah, sebab dalam keluarga saya seorang je ambil medik. Dan ibu saya terutamanya, dia ni adalah orang yang sangat berharap untuk ada seorang doktor dalam Harapan keluarga. dia lah. Harapan. Dan bila saya fail, saya masih ingat lagi pada waktu itu adalah dalam dewan kuliah, kalau nama disebut satu-satu, nama tak disebut, dia adalah fail. So saya tunggu, rupa-rupanya nama saya tak disebut dan saya fail. Dan pada masa tu saya tak boleh nak bagi tahu pada mak saya, tapi saya kuatkan juga, saya bagi tahu pada mak, abang fail lagi. Kemudian mak saya kata tak apa, tulis surat, kita jumpa dengan dekan. Bila saya tulis surat masa tu, sebab mak tak ada laptop ke apa, dia call loudspeaker, saya tulis surat. Antara ayat yang saya boleh lupa adalah dia bagi tahu bahawa anak saya ni pada satu hari akan jadi seorang pakar dan dia nak jadi seorang doktor. Esoknya pergi jumpa dengan dekan. Saya ingat lagi dengan ayah saya, dengan mak saya. Pada masa tu dekan masuk dalam bilik dekan. Kemudian mak saya bagi surat pada dekan. Dekan ambil surat tu, dia buang, dikonyokkan dan dibuang dalam tu sampah. Dia kata, anak you not meant to be a doctor. Wow. Don't meant to be a doctor. Tapi itu tak menghalang doktor untuk teruskan perjalanan itu kan lepas tu. Betul. Dan kemudian doktor Sambung lagi ke Mesir, sehingga saya perlu mengambil masa 10 tahun untuk jadi seorang doktor. untuk jadi seorang doktor. Itu hebat ni. satu perjuangan kan. Jadi macam mana daripada doktor hospital, doktor yang biasa berkhidmat di hospital, kemudian orang panggil doktor digital kan, influencer kan. Dan kemudian mulakan bisnes Him Wellness ni. Boleh tak Dok share transisi ni, perubahan ni? Okay. Sebenarnya bila sebab saya buka klinik dan pasien datang. Tetapi ada isu di mana pesakit-pesakit saya ni malu untuk cerita tentang kesihatan dia, terutamanya berkenaan dengan privacy. Jadi lelaki terutamanya. Sebab bila macam tu saya fikir apa cara yang lebih baik untuk mereka boleh kongsikan. Dan juga bila saya belajar dengan Datuk Wira sendiri, Datuk Wira suggest kenapa tidak untuk dijadikan digital supaya orang tidak semesti jumpa doktor tetapi boleh bercakap dengan doktor dan dapatkan apa rawatan yang sesuai untuk dia. Informasi lah Ya, untuk rawatan yang sesuai untuk pasangan terutamanya. Kemudian wujudlah Him Wellness. Ya. Perjuangan Him Wellness ni apa sebenarnya? Perjuangan Him Wellness adalah untuk membantu 1 juta lelaki yang mempunyai masalah kesihatan lelaki. Sebab kita tahu bahawa orang lelaki ini bukan hanya nafkah kepada zahir, malah kepada batin juga. Itu tanggungjawab sebagai seorang suami. Dan saya memperjuangkan supaya lelaki jadi lebih sihat, lebih kuat. Pasangan lebih bahagia kot. Pasangan lebih bahagia. Betul. Itu fitrah. Itu fitrah. Sebenarnya. Itu fitrah. Jadi bagaimana pengalaman Dok dalam sekarang dalam membantu lelaki dan pasangan ni? Adakah dia dapat membantu mereka? Sangat. Saya dah alhamdulillah kita dah bantu lebih kurang 40,000 orang lelaki dan mereka telah datang, dah ada yang berjumpa, ada yang secara online, dan apa yang menyebabkan saya rasa lebih ingin buat lagi, merasakan ini perjuangan saya adalah bila mereka datang dalam keadaan yang lemah, sedih, rasa tak yakin. Tetapi bila kita bantu mereka, mereka dapat rasa balik keyakinan tu. Mereka rasa boleh macam hidup kembali. Perhubungan lebih baik. Membahagiakan. Jadi rumah tangga, rezeki lebih murah. Itu yang saya buatkan saya lebih happy dan saya excited. Perjuangan dia bagus tu. Doa doktor tu sebenarnya. Dan saya nak tahu juga, beza dulunya doktor sebelum mendapatkan ilmu daripada mentor dengan sekarang. Oh, sangat berbeza. Sebab dulu saya tak nampak ke mana hala tuju. Saya adalah seorang doktor tapi saya tak nampak di manakah direction yang perlu saya tuju. Dan bagaimana saya nak bantu lebih ramai orang. Tapi bila bermentor, Datuk Wira tunjukkan, okey, ini adalah direction yang perlu tuju dan bagaimana cara lebih cepat untuk saya bantu lebih ramai orang dan beri manfaat pada ramai orang. Sebab Allah dah berikan saya satu tanggungjawab, amanah, di mana ini adalah perjuangan. Tak semua doktor untuk ambil sebab macam-macam orang label bila berada di dalam bidang begini. Betul. Tetapi yang ditunjukkan oleh Datuk Wira sendiri, ini adalah tanggungjawab you. Jadi you kena pegang, genggam, buat yang terbaik. Jadi sekarang ni bagaimana Dok bantu lelaki di luar sana? Ada online telehealth kan? Secara online, ada physical clinic. Betul. Kan? Boleh tak Dok share kalau siapa yang kat luar sana yang perlukan
bantuan ke, guide macam nak perlukan support ke, apa yang mereka patut buat? Alright. Okey. Sekarang ni untuk mereka yang mungkin ada Mereka ni siapa? Mereka ni lelaki. Wanita actually. Wanita. Untuk suaminya. Untuk suami, betul. Sebab yang tahu masalah isterinya. Betul. Lebih tahu masalah. Testimonial sebenar. Okey, gerak. Gerak. Okey. So, untuk mereka yang mungkin berjauhan, kita ada website mana forhimclinic.com, www.forhimclinic.com. Untuk mereka yang nak dapatkan konsultasi dan juga dan kita boleh bantu secara online. Tetapi bagi mereka yang nakkan secara fizikal, face to face, kita boleh berjumpa dengan saya dan juga ada beberapa orang doktor lagi di TTDI Him Wellness, TTDI KL, di mana kita menggunakan teknologi tinggi yang boleh membantu mereka untuk kembali yakin, kembali sihat, kembali sejahtera, kembali membahagiakan isteri. Wow, berasaskan sains. Okey. So daripada seorang pesakit Dr. Saman yang hampir kehilangan nyawa, kini jadi pengasas Empire Klinik yang memberi harapan kepada ribuan orang pasangan especially. InsyaAllah. Lepas ni saya nak jumpa doktor. Bukan tak bahagia, tapi lebih bahagia. InsyaAllah. Jadi kita lihat kisah Dr. Saman ni mengingatkan kita bahawa ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Dan selagi kita belajar, berusaha dan terus bermanfaat, insya-Allah kejayaan pasti datang bersama keberkatan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Dr. Saman. Kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini ada lagi inspirasi. Of course, ada lagi. Seorang Iron Lady katanya tadi. Betul. Terus bersama kami. Besi. Inspirasi Sini.